Ni rombongan pengantin lelaki. Dah sampai lah. Serba putih. Kau ni macam-macam lah. Assalamualaikum. Serba putih semua cantik. Ni dari mana kak? Hulu Langat. Hulu Langat. Selamat sampai ke Taman Manis kampung kami. Ya, siapa puan? Ya, saya. Acik minta izin tau. Bapak mentua suruh buat konten. Okey. SM Sazat Syafi'i. Ya, you acik kan. Ramai buat konten anak aku. Masuk TikTok ke? YouTube, TikTok, Kalau YouTube hebat tu. Facebook. Oi, kena subscribe tu. Alamak, biasalah. Mana bapak awak? Dah aku duduk mana je? Bapak mana awak? Cuba kenal ke bapak mana? Buka sikit. Bapak mana? Oh, Wan mana Wan? Bapak kau mana? Bapak saya. Ni sini. Mak mana? Sini. Ni. Ini bapak dia. Selamat datang ya bang. Ya. Kita main manis kamu kami. Ni anak berapa ni? Yang pertama. Anak lelaki. Alhamdulillah. Okey, cameraman. Ambil cantik shoot je. Daripada Ulu Langat. Ramai ya. Rapat. Rapat. Senyum tengok sini. Kameraman ambil shoot cantiknya. Senyum. Arif depan Arif. Arif. Okey. Apa? Okey, semua senyum. 1, 2, 3. Lagi satu, 1, Lagi satu. 3. Freestyle. Minta bini love sikit. Tunjuk pengantin tu. Abang ni. Nama saya Kamal bang. Abang siapa nama? Jepur apa daripada Ulu Langat ni? Dari Ulu Langat semalam. Semalam. Tapi duduk mana? Duduk kat Restu Bonda. Oh situ. Ya. Berapa kereta? Ada 4, 5. Kurang lebih dalam semua 13 kereta. Kak minta hari ni selamat semualah. Nampak hantaran tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cantik bag dia. Album. Wig. Makeup. 1, 2, 3. Okey. Ini kek. Cantik. Apa ni? Ini makeup ke tak? Makeup ya? Bang. Minyak wangi. Saya bersama pengantin. Siapa nama? Hai, Safwan nama saya. Safwan. Dari mana Wan? Daripada Hulu Langat. Berapa lama kenal Aisyah? Lebih 9 tahun. Lama Wan. 4, 5, 6, 7 bulan. Baru hari ni baru Baru akhir nak. Acik doakan semoga selamat. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Wan. Okey. Terima kasih Wan dia. Musik baru kita. Cik Zul. Kenalkan. Ya. Ni Cik Zul, Musi Taman. Ni Musi Surau. Si Azadi. Ini kami ni kawan semua lah. Ni bapak pengantin. Bapak pengantin. Yang pertama. Anak pertama lelaki. Biasa dekat belah sini. Dah berapa kali dah ada. Dia datang. Tengok pakai samping. Nampak pakai samping. Nampak. Tapi handsome dia. Cantik. Taman Manis. Mana?
Mas, kau kat mana ni? Sekejap aku send lokasi yang tepat. Dia ada balik apa orang? Tiga. Ini nombor apa? Satu. Nombor 2, nombor 3, lelaki juga. Perempuan. Tiga ni? Mana ni? Ini? Adik dia. Lagi satu? Ni adik dia. Nombor 2 mana tadi? Kakak dia. Nombor 2 kakak Kau dia. apa? Tu. Mana? Kawa ni? Oh ni nombor 2. Tengoklah kak. Di sini. Ya, malu. Begini kak. Begini kak. Orang taman ni macam ni lah. Dia kena angkat nikah ni. Kita tengok. Kita minta selamat semua. Sekali je. Jangan takut-takutkan dia. Ha? Jangan takut-takutkan dia. Jangan takut-takut. Saya bagi semangat sikit. InsyaAllah. Ya, Wan. Mak je rasa risau kot. Jangan takut-takutkan. Risaulah tadi. Jangan. Biasa buat macam biasa. Sekarang kita baru Steady tu Wan, jangan. InsyaAllah boleh. Berseri ni dalam kamera ni. Nampak eh? Berseri je. Terus nikah. Ini menantu PE. nampak tadi tengah Kita jumpa pengantin perempuan. Nampak pengantin perempuan. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah kan? Taklah boleh. Baik. Ya, pengantin. Ni bapak pengantin. Pengantin pun handsome lah. Macam orang malu, tak apa. Assalamualaikum Saim. Bapak berseri juga. Ini Haji. Ni dua orang haji ni. Macam mana kedudukan dia? Sini. Okey. Dengan kondisi bola. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya memperkenalkan diri saya. Saya nama Ustaz Muhammad Naim bin Ahmad Syahini. Sekarang ini dah masuk bulan Januari 2026, telah ditakdifkan sebagai Imam satu Masjid Ijtima' Negeri Bulai. Dalam masa sama juga ditakdifkan dan dilantik oleh Majlis Ulama Islam Selangor sebagai penolong pendaftar pernikahan bagi Polriah Tebuk Bulai. Apa nama pengantin perempuan dari ini? Nama Dia nama Siti Nur Aisyah binti Syafi'i. pengantin perempuan hari ini pakaian ini warna apa? Putih. Putih. Dah tengok belum? Dah. Dah tengok tak? Dah. Pasti orang yang sama? Pasti. Nak tengok sekali lagi tak? Boleh tak? Di sini. Boleh tak salam pun boleh, tak salam pun tak nak. Dapat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ahmad Safwan bin Ahmad
Aku nikahkan dikau dengan putriku Siti Nur Aisyah binti Sa'id dengan mas kawinnya akan 300 ringgit tunai. Aku terima nikah Siti Nur Aisyah binti Syafi'i dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Alhamdulillah. Sampai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, silakan Safwan bawa kertas ni dan pen ni, mikrofon pun boleh bawa sekali. Kita nak minta duduk di sebelah penceramah perempuan. Bawa belum duduk sebelah penceramah perempuan atau duduk berhadapan pun boleh, tak kisah mana satu. Bacakan lafaz itu dan kita tinggal. Yang ini sebutannya khulwa. Ada huruf itu tiga. Mungkin duduk sebelah perempuan, bacakan, bagi semua dengar, kita semua saksi lihat. Kita dengar sendiri apa yang dibacakan oleh pengantin lelaki. Selesai daripada itu, suami turunkan tanda tangan, isteri pun turunkan tanda tangan. Selesai. Silakan. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak ulung. Teruskan dengan tanda tangan, silakan. Sementara itu tuan-tuan perempuan, apakah sebenarnya ta'alif ini? Ta'alif ini adalah satu ikrar yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam sesuai negeri yang dibacakan oleh suami sebagai sahaja selesai akad nikah dilaksanakan. Ikrar ini mengikat janji setia suami kepada isteri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan. Duhai sayang, inilah mas kahwin yang kuserahkan untukmu. Nenek. Makan kat mak. Dia lah. Sedih. Gembira. Jangan tanya aja.